orang. Sebab dia bukannya macam artis yang terkinja-kinja on stage, tidak. Itu dia bukan satu benda yang dibuat-buat atau dia nak tunjuk terror atau dia nak tunjuk baik. Bagi saya seorang legend. Dia kosong, budak ni keluar. Tapi tak semestinya bagus menyanyi itu boleh jadi penyanyi. Dan tak semestinya yang tak bagus menyanyi itu tak boleh jadi penyanyi. Yang satu vacuum pada ketika itu tidak ada. Sebelum itu, of course, Sharifah Aini. Saya marah wartawan. Saya kesian dia. Saya kata, itulah dia. Marta tatat parararat stirawarat parawarat jagararara. Pergi mana aku akan pergi, tanpa cinta tanpa ragu. Blank. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercanda menjadi warisan. Aku bukanlah seorang perwira gagah menjunjung senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Jeritan padu si penjual kuih memecah keheningan pagi di sekitar kawasan Birik Polis di Kuala Lipis, Pahang. Penjual kuih tersebut adalah seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 10 tahun. Peristiwa ini berlaku di penghujung tahun 80-an dan merupakan permulaan kepada sebuah penceritaan yang hebat. Penjual kuih tersebut tidak lain tidak bukan adalah Datuk Seri Hajah Siti Nurhaliza binti Tarudin. Beliau dilahirkan pada 11 hari bulan Januari 1979 di Kampung Awah, iaitu di sebuah perkampungan Melayu tradisional yang terletak di dalam Mukim Bukit Segumpal, Maran, Pahang. Anak keempat daripada 7 adik-beradik ini merupakan anak kepada pasangan Tarudin Ismail dan Siti Salma Bacik. Sebelum beliau bergelar sebagai penyanyi nombor 1 negara, beliau bermula daripada menyanyi di majlis-majlis perkahwinan dan di acara kecil setempat. Adik-beradik beliau, Siti Nur Sairah dan Saiful Bahri, menceritakan semula di sebalik kisah Datuk Seri Siti Nurhaliza sewaktu beliau terlibat sebagai seorang penjual kuih di zaman kanak-kanak. Kak Siti dulu dia berniaga kuih-kuih setiap tingkat balai polis tu. Memang dia akan bawa satu bakul, dia akan menjerit lah, kuih. Ada ketika tu bila kuih dah habis pun dia pun menjerit lagi. Kita lebih berniaga kepada di depan balai polis, ada satu roundabout. Dulu ada kedai, sekarang dah tak ada semua tu. Jadi di situ dia lebih kepada orang kata macam sales girl lah. Dah upgrade dulu, bawa kuih. Saya dengar cerita je daripada kampung, kan. Kak Iti ni memanglah kalau orang tengok dia memang pemalu lah awal-awal tu kan. Saya tengok memang Kak Siti pun masa tu usia pun baru 16 tahun kan. Dia sebenarnya benda ni berlaku secara tidak dirancang. Tiba-tiba ada program HMI. Dia bukan bintang ATM tau, bintang hiburan minggu ini. Tahun 1996. Jadi ketika itu saya tengok ada peluang yang mungkin kalau macam ni why not saya try bawa adik lah, Siti. Pada masa tu of course dia belum dikenali, tetapi suara dia bening, merdu. Because saya suka mendengar suara yang merdu. Suara yang sedap ni banyak ada, merata ada suara sedap. Tapi suara merdu, nyaring dan bening susah. Merdu ni is something different. Dan pada ketika itu beliau, kalau tak silap, berumur 16 atau 17 tahun. Very young and captivating. Ya,